الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar firman Allah Ta'ala yang menjadi petunjuk di sepanjang jalan kehidupan kita sehingga akhirat. Apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Al-Imran. Adakah mereka mahu mencari, mengikut, berpegang kepada agama yang lain daripada Islam, padahal seluruh penduduk langit dan bumi menerima Islam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah, kami beriman pada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak-anak cucu mereka yang menjadi nabi. Begitu juga Nabi Musa dan Nabi Isa. Dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam, dan sesiapa yang berpegang, mencari, mengikut lain daripada Islam, nasihat dia tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Satu penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya Islam sahaja agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, yang memberi limpah kurnia tak terhingga kepada semua makhluknya. Seluruh penduduk langit, penduduk bumi mesti menerima Islam, sama ada secara fitrah, secara sifat semula jadi, ataupun secara pilihan mengikut akal mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang diiktiraf oleh Allah dalam kehidupan dunia sehingga hari akhirat, yang membawa kebenaran, membawa keselamatan kepada seluruh makhluknya. Hari ini terdapat satu pahaman baru yang cuba disebarkan kepada generasi muda. Pahaman yang dinamakan pluralisme,
menganggap semua agama adalah betul. Tak ada agama yang salah. Semua agama mengajak kepada kebenaran. Dia adakan perbincangan, seminar, forum. Ditulis secara tulisan. Menyebarkan pahaman ini dengan memilih titik persamaan yang ada dalam ajaran Islam dengan ajaran yang lain tanpa memandang dan menilai mengikut dasarnya yang sebenar. Semua agama mengajak kepada baik, menolak keburukan. Semua agama mewajibkan taat pada dua ibu bapa, mengharamkan durhaka. Semua agama menyuruh kepada baik dan melarang perkara jahat dalam perkara kehidupan manusia. Dipilih titik-titik persamaan yang ada antara agama ini. Menunjukkan agama itu sama. Dalam masa yang sama, melihat semua ajaran agama itu ada yang betul, ada yang salah. Termasuk Islam, ada betul, ada salah. Pada Islam adalah ciptaan Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada salah dalam ajaran Islam. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhanmu. Jangan kamu termasuk kerana orang-orang yang ragu dan syak. Islam mempunyai satu dasar yang jelas dan tetap, yang tiada berubah. Akidah beriman kepada Allah, menolak syirik. Dasar ini tak ada dalam agama lain. Walaupun agama lain membenar, menghalal, mengharam, ada persamaan dalam Islam, tetapi berdasarkan kepada adanya Tuhan yang lain daripada Allah. Sama ada ajaran ciptaan manusia ataupun Tuhan yang dilantik lain pada Allah Ta'ala, menyebabkan semua amalan yang baik itu ditolak oleh Allah SWT. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Demi sesungguhnya wahai Muhammad, sekiranya kamu syirik terhadap Allah, ada Tuhan lain pada Allah, maka terhapuslah semua amalan-amalan kamu. Amalan kamu tak ada pahala, tak ada nilai pada hari akhirat, dalam dunia saja. Dan kamu termasuk kalangan orang-orang yang rugi, termasuk diri Nabi, Rasul, sekiranya kerana lain pada Allah ditolak oleh Allah SWT. Keikhlasan ini adalah perbezaan antara Islam dengan agama lain. Dengan sebab itu tak boleh disamakan Islam dengan agama lain. Barang siapa yang menganggap Islam sama dengan agama lain, semua agama itu sama, orang itu tidak ada agama. Tidak ada agama. Bukan saja bukan Islam, tapi tak ada agama. Kita mesti berwaspada dan awas. Di akhir zaman yang banyak pembohong-pembohong yang memesongkan fikiran kita, khususnya fikiran anak-anak muda kita. Selamatkan akidah Islam dengan sungguh, kerana hanya Islam sahaja yang diterima oleh Allah, yang lain padanya ditolak oleh Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang mengutus Rasulnya Muhammad dengan agama dan petunjuk yang sebenar untuk meninggikan agama ini, mengatasi segala agama dan ajaran yang lain walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين
وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang bersungguh-sungguh, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang Islam. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita orang-orang Islam, agama yang dipilih oleh Allah dan diterima oleh Allah, penyelamat kita dalam kehidupan dunia sehingga akhirat. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan kita, amalan kita dan perangai kita supaya menepati ajaran Islam, diterima oleh Allah di dunia dan akhirat, selamat dunia dan selamat akhirat. Dalam masa yang sama, kita bertegas mempertahankan Islam dan menentang semua yang bercanggah dengan Islam yang cuba masuk dalam masyarakat kita. Dan jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat pada Rasul yang membawa tunjuk dan rahmat Islam kepada kita, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Nabi kita di alam barzakh, seterusnya melayakkan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala fil amin kamil majid wa bi ala Muhammad kama innaka hamid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum al amwat. Rabbana ighfir lana لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأقارب وأحبائنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وفي غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وتقبل شهداءهم واشفي جرحاهم ومرضاهم وفرج أساراهم يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقي رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.